saya sebenarnya cukup menyampah nak dengar ceramah Rafizi ni. Sebenarnya terang-terang ikhlas saya cakap tuan-tuan. Wallahi saya beritahu tuan-tuan. Memang saya menyampah nak dengar ucapan Rafizi tu. Sangat-sangat saya menyampah dan sangat-sangat saya tak nak dengar ceramah dia dalam PRN Johor ini. Wallahi saya beritahu tuan-tuan. Sebab dia mengganggu ketenteraman saya. Sebab tu saya tak nak dengar. Kita nak dengar benda yang memberi ketenteraman kepada kita kan. Macam tu. Memberikan hiburan. Kalau mengganggu ketenteraman, nak buat apa kita dengar? Buang masa. Kan tak pasal-pasal sekarang kita hati dah sakit. Tak pasal kita menyampah. Tak pasal kita benci. Sebab tu kita tak nak dengar. Kita nak dengar benda yang kita suka. Macam itu tuan-tuan. Tapi tak nak dengar. Keluar gambar dia saya dislike. Keluar gambar dia slide. Tapi dia post pun macam-macam dia post. Bila kita scroll. Tetap juga jumpa muka dia. Tetap juga jumpa dia menjerit. Dia serupa macam Anwar lah. Guru dia. Anwar kalau berucap mana tahu selo-selo. Tetap semua menjerit. Jadi kita memang tak nak dengar tapi keluar juga. Kita tak sempat nak dislike, tak sempat nak scroll dia dah macam tu. Dengan perut dia tu kan. Kita tak nak dengar pun dah terdengar macam tu. Macam dipaksa kita dengar. Dia banjiri media sosial tu dengan ucapan dia. Patut kalau kita nak dengar orang tu berucap, kita pun kena pergi cari channel dia kan. Baru kita dapat dengar apa yang dia cakap. Kalau kita tak pergi channel dia, kita tak dengar dia bercakap. Kita dengar lah orang lain bercakap kan. Macam tu. Tapi dia ni tak. Dia pakai channel tu, pakai channel ni, pakai channel tu, pakai channel ni. Dia banjiri media sosial tu dengan ucapan-ucapan kempen dia. Jadi tak nak saya telah terdengar lah dan saya tengoklah apa isu dia. Dia bawa isu itu LCS, Literal Companionship dengan tabung haji. Dan ialah nak kata, memanglah bagi saya Rafizi ni memang tak cerdik. Dia ini sombong, dia ini berjalan atas muka bumi tak kebur. Dan dia bangga dengan kebodohan dia itu. Dia bangga dengan kebodohan dia itu tuan-tuan. Itu masalahnya. Dia ingatkan orang suka, sebenarnya orang tak suka. Dia ingatkan dia boleh menang dalam PRN Johor, dia tak boleh menang. Ingatkan lagi banyak dia bercakap, lagi banyak dia menjerit, lagi dia banyak undi dia dapat tak? Lagi banyak dia bercakap, lagi banyak dia menjerit, lagi dia kalah. Macam dia cakap, parti bersama dia ambil alih. Ada orang tuduh, dia bayar pemilik parti tu, Tan lah, Mr. Tan 8.5 juta. Dia kata tak. Dia tak bayar 1 sen pun. Bagi saya tak percaya tu dan saya rasa tak ada orang yang percaya pun. Saya rasa tak ada orang yang percaya pun dengan cerita Rafizi tu. Mr. Tan tak dapat 1 sen pun. Tak ada orang yang percaya tuan-tuan. Sebab nak menubuhkan parti tu bukan macam tuan-tuan tubuhkan perniagaan dekat SSM. Tuan-tuan nak tubuhkan perniagaan dekat SSM pun kena bayar RM25. Nak kena ambil nombor, kena beratur. Kena foto state tu, foto state ni, kena isi borang. Kalau tak 1 hari pun setengah hari proses. Setengah hari kalau tuan-tuan pergi kerja lain, pergi petik sawit, dah berapa banyak upah tuan-tuan dapat. Tapi tuan-tuan boleh petik sawit, tuan-tuan kena cuti 1 hari, pergi SSM. Kena keluar pula lagi RM25. Itu nak daftar perniagaan aja tu, bukan daftar syarikat. Perniagaan aja tuan-tuan. Kalau nak daftar syarikat lagi beribu tuan-tuan kena bayar. Beribu-ribu ringgit. Apatah lagi nak daftar parti politik. Lagi banyak duit nak pakai tuan-tuan. Walaupun mungkin kita tak perlu bayar ke ROS kan. Tak payah nak bayar RM25, tak payah nak bayar duit proses, tak payah nak bayar RM5,000, tak payah nak setiausaha syarikat apa kan.
Tapi documentation tu, tuan nak prepare documentation ni tu dah berapa banyak belanja. Nak kumpulkan kat pengenalan orang atau Pro-Tem committee tu kan, kalau 15 orang pun nak kena pujuk dia, kau jadilah ini ejekan sementara, ini kita nak tubuh ini nak kena pujuk. Nak kena pujuk dia bukan boleh jumpa, bukan boleh pujuk dekat pakai handphone aja, itu ini. Kurang-kurang kena pergi kopi tiam. Minum kopi dengan roti bakar, tuan-tuan. Habis nak sediakan dokumen tu aja. Berapa banyak, lepas tu bukan hari ni, bukan macam tuan pergi SSM datang perniagaan, hari ni pergi tengah hari dah balik, dah siap. ROS tu nak proses tu bertahun. Macam Syed Saddiq parti muda dia bertahun, sampai dia bawa pergi mahkamah tinggi. Habis nak bawa pergi mahkamah tinggi, tuan ingat belanja sikit ke? Macam parti bersama tu, 10 tahun. Tuan ingat tak keluar duit ke nak bela parti 10 tahun? Macam tuan tanam pokok durian 10 tahun. Tuan ingat tak ada keluar duit ke? Tuan tanam pokok getah 10 tahun. Tuan ingat tak keluar duit ke? Pertama-tama sekali tuan mesti ada tanah. Tanah pula bukannya murah. Habis kena beli benih, habis kena tanam. Dah tanam kena jaga. Jangan babi makan, jangan kambing makan, jangan lembu makan. Jangan landak makan. Macam-macam jangan makan. Nak kena pakai elektrik lah apa semua hari ni, tuan-tuan. Kalau tidak mampu lah pokok getah, tuan-tuan. Kena makan dengan babi. Pakai elektrik bukan murah, tuan-tuan. Habis dah tanam. Musuh tanaman tak menyerang. Pokok getah, tuan-tuan, contoh. Kadang-kadang semak sambung dah belik pokok getah, tuan-tuan, dah mampus pula pokok getah. Jadi nak kena jaga rumput apa, rumpai ni. Tuan-tuan jaga ini hari. Lepas tu tuan-tuan tak datang 6 bulan. Mampus juga dah kena belik. Kena belik dengan bulan. Jadi sentiasa kena jaga. Kalau tak kata hari-hari pun 3 bulan datang tengok. 3 bulan datang tengok. Ayolah. Nak baja lain. Nak jaga semak samun lain. Jangan kena belik lain. Apa semua. Jangan dia bengkok. Jangan dia gebar. Jangan dia keluar cabang banyak sangat. Macam-macam pun dia jaga kalau pokok getah ni, tuan-tuan. Jangan kena serang ke apa. Kalau kelapa sawit lagi pula. Kalau kelapa sawit lagi payah jaga dia, tuan-tuan. Ada kumbang tanduk pula. Punya jahat lah kumbang tanduk ni. Nak racun rumput satu, nak racun kumbang satu. Nak jaga babi satu, nak jaga musang satu, tuan-tuan. Lagi payah 10 tahun, tiba-tiba serah je nak free of charge kat Rafizi. Mana ada orang percaya? Tak ada orang percaya, tuan-tuan. Kalau saya memang saya tak percaya, mati hidup balik saya tak percaya. Kerak 18 pun saya tak percaya. Rafizi dapat parti bersama Sang Kancil itu free of charge. Kerak 18 pun saya tak akan percaya, tuan-tuan. Dan saya rasa kat dalam negara ni tak ada orang yang percaya pun. Rafizi dapat parti bersama tu free of charge. Tak ada satu orang manusia pun yang percaya dengan kata-kata Rafizi. Memanglah musuh-musuh Rafizi cakap, Rafizi atau orang yang perlu Rafizi bayar 8.5 juta kepada Mr. Tan untuk ambil alih parti bersama itu. Rafizi dah menafikannya. Kemudian ada orang bercakap, janda Daim Zainuddin yang bayarkan Rafizi 8.5 juta itu. Rafizi juga menafikannya. Jadi hari ni kita nak tanya janda Daim Zainuddin. Janda Daim Zainuddin pun dah lari duduk Eropah, dah lari duduk London. Dah tak boleh lah nak tanya, tuan-tuan. Saya dah cakap tadi, kalau saya, dan saya yakin orang ramai pun tak percaya Rafizi dapat parti itu free of charge. Somebody gave him on a silver platter. Tak ada orang nak percaya, tuan-tuan. Sebab parti itu 10 tahun. Serupa pokok durian 10 tahun. Tuan-tuan dah bela dah 10 tahun. Tuan-tuan bagi orang
percuma. Nah, kau ambil pokok ni dengan tanah-tanah ni, aku pergi kau, aku berderma kau dengan ikhlas hati aku, apa semua, aku derma kau. Tak ada orang nak percaya lah tuan-tuan. Bukan kata pokok itu tuan bagi dengan tanah-tanah sekali tuan bagi. Mana ada orang nak percaya? Kalau orang cakap, tuan-tuan bagi pokok durian tu, kebun durian tu kepada orang simpulan-simpulan dengan harga 8.5 juta. Orang percaya. Sebab nak bela. Tuan-tuan, benih durian ni sebatang dekat RM200, tuan-tuan. Benih aja. Belum kira kena serang kumbang lah, kemarau lah, nak baja dia lagi lah, kalau dia terendam air lah, macam-macam. Nak kena buat piping lah, apa semua, nak kena drip lah, macam-macam tuan-tuan. Kalau pokok musangking ni, habis pokok dah besar dah 10 tahun, dah cantik, cabang dah cantik, apa semua dah 10 tahun. Kita bagi, aku bagi kau free of charge. Mana ada orang percaya? Tak ada orang percaya tuan-tuan. Sebab nak besarkan dia tu 10 tahun tu, guna masa, tenaga dan duit yang banyak. Takkan tuan-tuan dah habis, duit banyak, masa banyak, tenaga dah banyak, tuan-tuan nak bagi orang peri. Tak masuk akal tuan-tuan. Tapi saya tak adalah kata Rafizi bayar itu berapa kepada siapa, saya pun tak tahu. Cuma saya cakap, musuh Rafizi cakap Rafizi bayar parti tu 8.5 juta kepada Mr. Tan. Musuh dia cakap yang bayar tu janda Daim, Naimah, macam itu. Rafizi dah menafikannya. Rafizi cakap dia dapat parti tu percuma. Rafizi cakap Naimah tak ada keluar duit. Bagi saya, kalau Rafizi cakap dia dapat parti itu percuma, saya tak percaya. Habis adakah Naimah bagi Rafizi 8.5 juta bayar ini? Itu saya tak tahu. Macam saya cakap tadi, Naimah dah lari pergi Eropah. Kita nak tanya Naimah pun dah hilang. Habis andai kata memang betul Naimah yang bayarkan untuk Rafizi 8.5 juta. Apa makna Naimah tu bodoh? Tuan-tuan, senang aja saya cakap. Kalau betul seperti didakwa oleh musuh Rafizi, Naimah bayar kepada Mr. Tan 8.5 juta untuk Rafizi ambil alih parti tu, bermakna Naimah tu bodoh. Naimah tu tak cerdik. Dia hanya yang habiskan duit laki dia untuk bagi parti itu kepada Rafizi, yang mana Rafizi tu orang pun tak percaya Rafizi. He put his bet on the wrong horse. Atau apa? She put her bet on the wrong horse, tuan-tuan. Dia pilih kuda yang dah tua, kuda yang dah tak kuat lagi, kuda yang dah pencin. Untuk berlomba. Memanglah kalah macam tu. Kalau betul lah Naimah yang keluar 8.5 juta. Kalau betul, tuan-tuan. Bermakna Naimah bodoh lah. Dia keluar duit 8.5 juta. Buat apa? Konon-konon nak suruh Rafizi lawan Anwar. Awal-awal lah Rafizi tu dah kalah. Dia ingatkan Anwar tu bodoh. Dia ingatkan Rafizi tu popular sangat. Awal lah Anwar membos je, Rafizi tu dah kalah lah tuan-tuan. Tak payah Anwar nak lawan itu, lawan ini, lawan itu. Dia membos je Rafizi tu. Dah kalah dah. Saya tak tahu dah Naimah betul tak betul keluar 8.5 juta. Kalau tanya Rafizi memang dia kata tak. Yalah, siapa nak mengaku kalau dah berak tengah jalan? Tak ada orang nak mengaku berak tengah jalan, tuan-tuan. Tapi saya tak katalah Rafizi dah bayar 8.5 juta. Atau Naimah dah bayar 8.5 juta. Saya tak kata begitu. Saya cakap musuh Rafizi yang cakap begitu. Tapi kalau Rafizi cakap dia dapat parti itu free of charge, percuma, memang saya tak percaya dan tak ada orang pun yang percaya. Itu cerita dia. Habis Rafizi bawa cerita apa? LCS. Siapa yang dapat duit bilion-bilion ni kapal tak siap? Dia tanya pula orang.
Orang ini, orang yang sama juga yang ada nama dia dalam MySejahtera. Tapi dia tak sebut nama. LCS ni dia main isu ini sebelum PRU14. Tuan-tuan. Lepas tu Mahathir jadi Perdana Menteri. Lepas tu Rafizi dah diam. Lepas tu PRU15 sampai. Rafizi buat ayuh Malaysia. Bawa lagi cerita LCS. Lepas tu Rafizi jadi Menteri Ekonomi. Lepas tu dia diam. Dia dah tak sebut LCS. Hari ni dia dah letak jawatan menteri. Pihak lain Johor dia sebut lagi LCS. Nanti sekarang lepas ni dah tak ada pilihan raya, dia dah diam. Ataupun kalau pilihan raya umum 16, pilihan raya umum 16 sampai, dia sebut balik isu LCS. Dia tak ada dia jadi menteri lagi sekali, dia diam. Ini bagaimana Rafizi membodohkan kita. Bagaimana Rafizi membodohkan kita, tuan-tuan. Patut dia dah bawa isu LCS, konsisten bawa. Sama ada di pembangkang atau di kerajaan, sama ada dia menteri atau dia bukan menteri, dia bawa isu itu secara konsisten. Tapi dia tak konsisten. Jadi macam mana kita boleh percaya dia? Kan? Patut dia sebelum PRU14, dia dah bawa isu LCS. Tak siap. Dia kata, Zaid Hamidi, Mak Hassan, Zaid Hamidi, Mak Hassan, Zaid Hamidi, Mak Hassan. Tak kira lah. Whoever lah. Jadi Mahathir dia jadi Perdana Menteri. Mei 2018. Dia bercakap lah, suruh Mahathir ambil tindakan. Suruh Mahathir dakwa. Dia tak cakap juga. Masa tu dia bercuti, dia kata. Dia bersara dari politik. Dia nak tumpu politik Terengganu. Tuan-tuan ingat tak? Mei 2018 apa? Saya bersara dari politik. Saya nak tumpu, nak ini, mengembangkan PKR di Terengganu, dia kata. Sampai PRU15 dia buat ayuh Malaysia dah hilang bersara dari politik. 4 tahun juga tu, tuan-tuan. Dari PRU14 sampai PRU15 tu, 3 tahun lebih 4 tahun tu. Dia diam aja. Dia tak ada sebut LCL ke apa ini. Lepas PRU15 dia jadi menteri. 3 tahun dia jadi menteri. Dia tak sebut pun LCS. Padahal Zahid kat situ, Mak Hassan kat situ, dia tak sebut LCS. Ini pihak lain Johor. Siapa makan duit LCS? Ini menyugut juga. Dia tak konsisten. Dia membodohkan kita, tuan-tuan. Kalau dia tu ada prinsip, dia konsisten. Masa dia jadi menteri, 3 tahun tu dia dah boleh menjerit-jerit sana, menjerit-jerit sini, ambil tindakan. Tapi dia tak buat begitu sebab dia manusia hipokrit. Sebab tu saya cakap, kalau dia kata dia dapat parti bersama itu free of charge, saya tak percaya. Dan tak ada orang pun yang percaya. Sama ada janda daim yang tolong bayarkan tu saya tak tahulah. Kan, tapi kalau betul janda daim bayarkan, seperti yang didakwa oleh musuh dia, bermakna janda daim itu janda yang paling bodoh dalam dunia. Senang aja saya bahasakan. Bermakna Naimah tu janda yang paling bodoh dalam dunia. Sebab dia menghabiskan duit arwah suami dia 8.5 juta pada benda yang tak ada faedah. Senang aja saya cakap, tuan-tuan. Jadi Rafizi kita tabung haji. Tahu tak ni, tabung haji dah rugi, dah hilang 30 bilion ringgit. Tun Mahathir nak selamatkan dia. Ini. Lepas PRU14, ini. Saya sebenarnya memang saya dah cakap tadi, tuan-tuan. Wallahi saya tak mau dengar ceramah Rafizi ni. Sebab saya benci. Sebab dia ni dia ni hipokrit, tuan-tuan. Kita cakap dalam akaun suami Zaiti ada berapa ratus juta, dia buat tak tahu. Sebab dia hipokrit. Habis, semalam dia cerita lah, Tun Mahathir yang selamatkan tabung haji bagi 30 bilion ni, kalau tidak tabung haji dah bungkus, tahu tak? Joget-joget dia macam orang gila, tuan-tuan. Jadi sebab saya dah terdengar, saya kena jawab lah. Saya nak tanya Rafizi dan saya nak tanya tuan-tuan. Mahathir selamatkan tabung haji 30 bilion ringgit. Mahathir itu siapa? Bukan saya nak hina siapa-siapa, tuan-tuan. Mahathir selamatkan tabung haji sebab tabung haji dah hilang 30 bilion ringgit. Jadi Mahathir itu siapa?
Ya, yelah tuan-tuan boleh jawab dia Perdana Menteri, dia negarawan, dia dapat pengalaman ini. Yelah saya katanya kelulusan Mahathir tu. Apa? Adakah dia itu pakar kewangan? Bukan. Adakah dia pakar perniagaan? Bukan. Adakah dia pakar undang-undang? Bukan. Habis Mahathir tu apa? Mahathir tu siapa tuan-tuan? Mahathir tu doktor sakit kulit, doktor kurap. Senang cakap lah tuan-tuan. Mahathir tu doktor sakit kulit, doktor kurap. Habis yang Mahathir kata tabung haji dah 30 bilion tu, dia dengar mana? Dia dengar daripada Guan Eng ni. Habis Guan Eng tu siapa? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya Rafizi, apa dia tak nak jawab? Sebab dia manusia hipokrit. Jadi saya tolong jawabkan. Habis Mahathir kata 30 bilion hilang. Dia dengar dari siapa tu 30 bilion hilang? Dia dengar dari Lee Kuan Yew, Menteri Kewangan. Habis Lee Kuan Yew tu siapa? Lee Kuan Yew tuan-tuan, dia tak ada kelulusan. Dia kata dia accountant. Bertauliah dia hanya bayar yuran untuk masuk peksa. Tapi dia tak pergi berpeksa. Bermaknanya dia bukan accountant bertauliah. Dia hanya bayar yuran untuk masuk peksa. Tapi dia tak pergi peksa. Habis yang Mahathir tadi doktor kurap. Lee Kuan Yew tak ada kelulusan. Habis Lee Kuan Yew dengar cakap siapa? Dia dengar cakap Mujahid Yusof. Mujahid Yusof tu doktor, tapi dia adakah dia doktor kewangan? Bukan. Dia bukan doktor kewangan tuan-tuan. Dia bukan doktor perniagaan juga, bukan. Habis dia dengar daripada mana? Yang kata tabung haji ni dah hilang 30 bilion. Ini saya ceritakan tuan-tuan dengan pantas lah. Nak menjawab ini, kemunafikan Rafizi, saya kena cerita pantas. Mahathir, doktor kurap, dengar daripada Lee Kuan Yew yang tak lulus peksa. Lee Kuan Yew dengar daripada Mujahid. Mujahid ini PhD dalam manajemen, crisis management. Saya tak tahulah dia buat PhD macam mana tuan-tuan. Tapi dia pun dia bukan pakar kewangan, dia tak ada kelulusan dalam kewangan. Mujahid dengar siapa? Mujahid dengar PwC, External Auditor. PwC. PwC itu siapa? Saya tanya tuan-tuan. External Auditor. Adakah External Auditor layak audit tabung haji? Tak layak. Pasal apa? Dekat sini, key dia kat sini tuan-tuan. Tabung haji itu tidak boleh diaudit oleh External Auditor. Sebab PwC tu macam juga Big Five yang lain. Dia audit syarikat korporat. Dia audit syarikat. Macam Shell, macam Petronas. Macam Top Glove. Macam Intel, macam apa lagi? Yalah macam Sony ke kan, macam Proton, macam tu, macam Honda, macam tu. Itu tugas auditors, tuan-tuan. Dia audit syarikat korporat. Kalau dia tak korporat apa syarikat? Itu tugas auditor. Macam PwC, macam Big Five yang lain, tuan-tuan. Kat situ Rafizi dia membodohkan kita sebab rakyat semua tak tahu. Rakyat dah terlupa Mahathir tu doktor kurap. Rakyat dah terlupa Lee Kuan Yew tu tak ada kelulusan. Rakyat tak tahu PwC ni kerja dia macam mana, skop dia macam mana. Rafizi dia dah bodohkan kita tuan-tuan. Mana pula boleh guna PwC untuk audit tabung haji? Tak boleh. Yang nak audit tabung haji itu ketua audit negara, tuan-tuan. Nak kena tahu. Sebab tabung haji itu dia bukan korporat. Tabung haji itu bukan syarikat. Nak kena tahu ini benda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cakap Guthrie, kan? Guthrie dululah. Sekarang Guthrie dah tak ada, kan? Guthrie itu syarikat. Memang betul. Dia syarikat korporat. Kalau tuan-tuan cakap IOI, syarikat korporat. Betul. Maybank, korporat, betul. Itu memang betul. Semua syarikat korporat. Betul. Tak ada nafikan.
Kalau tuan-tuan cakap CIMB itu syarikat korporat, betul. Kita nak kena tengok akta dulu, tuan-tuan. Nak kena tengok akta yang mengawal tu, yang mengawal Maybank, akta apa? Yang mengawal CIMB, akta apa? Sebab tu kalau kita cerita bicara SRC, bicara YADB, kita kena tahu akta syarikat macam mana gini. Itu benda Rafizi tak nak beritahu kita sebab dia sedang membodohkan kita. Tuan-tuan, nescaya dia akan menerima kifarah dari Allah Ta'ala. Macam mana orang-orang lain yang telah menerima kifarah itu. Itu ada tulang punggung getak, dah tak boleh berdiri. Ada yang mata buta, lepas tu meninggal. Hari ni anak dia, janda dia dah lari duduk Eropah, dia buruk oleh pihak berkuasa. Itu semua kifarah dari Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ada yang menantu dia dah lari, tak berani balik, dia pula kena pergi mahkamah menjawab rasuah 425 juta. Ada pula yang buah pinggang sakit, seminggu 3 kali kena pergi cuci buah pinggang. Anak pula kena tangkap isap dada, tuan-tuan. Itu semua kifarah dari Allah Ta'ala. Sebab dia zalim ketika dia ada kuasa. Ketika dia berkuasa, dia zalim. Jadi dia dapatlah kifarah tu. Tabung haji, saya beritahu tuan-tuan, dia tidak boleh diaudit oleh juru audit yang ini. Tak boleh PwC ke, ENY ke. Tak boleh, tuan-tuan. Yang boleh audit tabung haji itu ketua audit negara. Habis. Kalau tuan-tuan tanya Rafizi, ini Rafizi tak berani cakap, tuan-tuan. Saya yang tukang jelaskan. Sekarang Rafizi cakap tabung haji dah hilang 30 bilion. Tun Mahathir selamatkan tabung haji. Itu tadi saya cerita macam mana tabung haji boleh hilang 30 bilion. Dah tentulah berdasarkan laporan PwC. Kalau betul tabung haji dah hilang 30 bilion, kenapa Mahathir tak dakwa ketua audit negara pada masa itu, Tan Sri Amrin Buang? Sampai hari ini Mahathir pun respect Tan Sri Amrin Buang. Laporan audit Tan Sri Amrin Buang, dia dah clearkan tabung haji tak ada hilang 30 bilion. Kenapa Rafizi cakap tabung haji hilang 30 bilion? Kenapa Tan Sri Amrin Buang tak ada kata tabung haji hilang 30 bilion? Tuan-tuan nak percaya Rafizi Ramli ke? Tuan-tuan nak percaya Tan Sri Amrin Buang? Saya nak tanya. Tuan-tuan nak percaya Mahathir dengan Lee Kuan Yew dengan Rafizi ke? Atau tuan-tuan nak percaya Amrin Buang? Kalau Mahathir, Kuan Yew, Rafizi, dia cakap Amrin Buang membohong, kenapa dia tak dakwa Amrin Buang sampai hari ini? Tak ada dakwa. Bermakna Amrin Buang tu betul. Bermakna Mahathir, Lee Kuan Yew, Rafizi tu yang tak betul. Kaki pembohong. Menipu rakyat. Kalau Mahathir tak bohong, kalau Lee Kuan Yew tak bohong, kalau Rafizi tak bohong, apa pasal dia tak dakwa Amrin Buang? Bermakna Amrin Buang betul. Habis apa yang Rafizi buat cerita ni? Temberang. Menipu, pembohong, tuan-tuan. Masa saya cakap tadi, PwC, ENY apa semua, dia tak boleh audit tabung haji. Sebab tabung haji bukan korporat. Yang boleh audit tabung haji adalah ketua audit negara. Jadi kalau ada penyelewengan duit hilang 30 bilion ni, 30 bilion bukan sikit, tuan-tuan, banyak. Rafizi cakap tabung haji hilang 30 bilion. Kalau Tuan Mahathir tak tolong tabung haji, suntik 30 bilion, tabung haji dah bungkus. Dia cakap, hari semalam, di Johor, tuan-tuan. Kalau begitu, kenapa dia tak ingat Amrin Buang pergi mahkamah? Bermakna Amrin Buang yang menipu dalam laporan audit. Tapi dia tak berani dakwa Amrin Buang. Sebab Amrin Buang buat kerja betul, tuan-tuan. Dia ni yang kaki pembohong, kaki temberang. Hari ni dia sedang menerima kifarah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang lain yang menganiaya Najib, yang membuat cerita fitnah hari ini telah menerima kifarah. Sedang menerima kifarah. Yang tulang punggung getak tak boleh berdiri, tak boleh berdiri. Yang kena dakwa keterowong, dakwa keterowong. Bercara tak pasal-pasal, ibu jari kaki patah terlanggur katil. Itu semua kifarah dari Allah Ta'ala, tuan-tuan. Mana pula PwC boleh audit tabung haji? Tabung haji bukan korporat. Tuan-tuan tanya Rafizi, tabung haji itu apa? Dia pun tak berhenti jawab, tuan-tuan. Sebab Rafizi ni bodoh, tuan-tuan.
Tuan tanya Rafizi, dia bukan Menteri Ekonomi kan? Tabung haji tu apa? Nak panggil dia sebagai apa? Tabung haji tu. Dia pun tak berhenti jawab sebab dia tu bodoh, tuan-tuan. Kalau dia jawab tabung haji tu syarikat, salah. Kalau dia cakap tabung haji tu korporat, salah. Dan dia tak boleh jawab. Saya yakin dia tak boleh jawab sebab dia tu bodoh. Antara manusia yang paling bodoh dalam negara kita. Dia tak tahu tabung haji tu entiti apa. Kita nak kena tahu tuan-tuan. Mara apa? Pekra apa? Risda apa? Kita nak kena tahu tu semua. Bank pembangunan apa? Bank rakyat apa? Bank Agrobank apa? Kita nak kena tahu. CIMB apa? Maybank apa? Public bank apa? Nak kena tahu. Dia beza tu. Bukan sama semua. Tuan-tuan dengar bank rakyat, tuan-tuan dengar public bank. Ni sama-sama bank. Dia sama lah tu. Tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat public bank dengan bank rakyat tu sama. Tak sama. Atta yang mengawal dia tu lain. Lain Atta. Metapelda. Dia tak sama dengan Risda. Dia tak sama dengan Pekra. Dia masing-masing ada Atta dia. Habis juru audit, yang audit Maybank, yang audit Sam Dabi, kan? Yang audit Genting, tuan-tuan suruh dia audit tabung haji, mana boleh? Tak boleh. Sebab tabung haji bukan syarikat, tabung haji bukan korporat. Ini Rafizi tak faham sebab dia tu bodoh. Lepas tu dia temperang lah orang. Tun Mahathir selamatkan tabung haji 30 bilion ini. Ling Wah Eng dengan Mujahid Yusof, dia bodohkan Mahathir. Mahathir bodohkan Rafizi. Rafizi bodohkan kita semua. Tuan-tuan. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Kalau betul duit tabung haji dah hilang 30 bilion, apa pasal dia tak ingat Amrin Buang bawa pergi mahkamah? Penjarakan Amrin Buang? Dia pun tak berani. Sebab nanti semua tembelang dia pecah. Kalau dia ingat Amrin Buang pergi mahkamah, tembelang dia. Semua orang ni Mahathir, Ling Wah Eng, Mujahid Yusof, Rafizi, tembelang dia akan pecah. Sebab tu dia tak berani ingat Amrin Buang pergi mahkamah. Tuan-tuan. Sebab itu bidang kuasa Amrin Buang, bukan bidang kuasa PWC. Amrin Buang sampai hari ini dihormati, tuan-tuan. Dihormati sampai hari ini. Sebab kerja dia tu. Sebab kerja dia tu yang ikhlas, yang ikut undang-undang. Rafizi Ramli boleh temberang sana, temberang sini, temberang sana. Mahathir boleh temberang, Ling Wah Eng boleh temberang, Mujahid Yusof boleh temberang. Kau kalau berani betul-betul, kan? Kau ingat Amrin Buang pergi mahkamah, dakwa dia. Semua kecut telur, kecut perut, tuan-tuan. Sebab ini manusia yang membohongi rakyat demi kuasa. Sebab tu dia tak berani ingat Amrin Buang. Sebab dia tahu dia membohong. Dia nak tengok mata Amrin Buang pun dia tak berani. Sebab dia tahu dia ni semua kaki pembohong. Demi nak dapat kuasa, tuan-tuan. Sehingga bertemu lagi sekian. Terima kasih.